Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi Ask Me Anything bagi Dana Kandungan Kreatif Industri Muzik, Dana Pemasaran dan Promosi Antarabangsa, juga dikenali sebagai DPPA, dan Dana Pemasaran dan Promosi Domestik yang dikenali sebagai DPPD. Saya Ardila dari My Creative Ventures selaku moderator program pada malam ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian anda menyertai sesi hari ini. Sesi ini direka khas untuk memberi ruang kepada anda untuk bertanya apa-apa sahaja berkaitan dengan dana kandungan kreatif industri muzik di PPA dan di PPD. Anggaplah sesi ini sebagai peluang untuk benar-benar memahami bagaimana dana ini dapat menyokong kerja anda dalam industri secara langsung dan tidak langsung. Untuk makluman, sesi ini akan dijalankan dalam gabungan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Sebelum kita mulakan program pada malam ini, satu peringatan penting untuk anda semua. Sila tukar nama paparan Zoom anda kepada format yang ditetapkan sebelum menyertai sesi ini bagi memudahkan pasukan kami untuk mengambil kehadiran. Format berbentuk nama anda underscore nama syarikat anda. Sebagai contoh, Ardila underscore My Creative Ventures. Pasukan pentadbir kami hanya akan membenarkan kemasukan peserta yang nama Zoom mereka sepadan dengan senarai pendaftaran kami. Jika nama Zoom anda tidak dikenali, anda mungkin tidak akan dibenarkan menyertai sesi ini. Jika ada rakan-rakan anda yang akan menyertai kita malam ini, minta ingatkan mereka untuk menukar nama seperti format. Okey, sebelum kita mulakan, sedikit konteks untuk semua. Dana Pemasaran dan Promosi Antarabangsa memfokuskan penyertaan penggiat dan karya muzik ke pasaran luar negara seperti satu persembahan atau kolaborasi bersama artis luar negara ataupun mengadakan tour sekurang-kurangnya untuk 5 lokasi di luar negara atau pertandingan muzik di luar negara ataupun jika anda mendapat jemputan menjadi juri secara fizikal di pertandingan muzik luar negara ataupun juga mendapat jemputan menjadi jurucakap berkenaan muzik dan industri secara fizikal di luar negara. Manakala untuk dana pemasaran dan promosi domestik pula memfokuskan penyertaan penggiat dan karya muzik ke pasaran dalam Malaysia iaitu jelajah sekurang-kurangnya 5 negeri berlainan di dalam Malaysia termasuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Jadi hari ini kami akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai dana ini, cara untuk memohon serta jenis sokongan yang boleh anda jangkakan. Sesi soal jawab akan diadakan pada penghujung sesi. Anda boleh mengemukakan soalan di ruangan chat semasa sesi soal jawab nanti dan pasukan kami akan mencatat serta menjawab soalan-soalan tersebut kemudian. Jadi jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, simpan dahulu. Kami akan menjawabnya selepas sesi penerangan bersama hos kami di segmen sesi soal jawab nanti. Okay, bersama kita hari ini ialah Encik Nazmi Musa, penolong Naib Presiden Jabatan Pembangunan Industri My Creative Ventures yang akan memberikan penerangan terperinci mengenai dana pemasaran dan promosi antarabangsa dan juga dana pemasaran dan promosi domestik. Tanpa saya lengahkan masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Encik Nazmi. Silakan Nazmi. Nazmi, I rasa you tak unmute. Hello? Oh, okay. Right, clear. Hello? Test, one, two. Okay, terima kasih banyak-banyak. Maaf atas ada masalah sedikit teknikal. So, terima kasih kepada Adila, moderator kami, kita pada malam ni untuk dah buat sedikit pengenalan mengenai DKK, program yang kita sedang berlangsung bagi tahun ini. So, kita ni untuk tahun ni ialah tahun yang serba sedikit mengenai DKK lah. So DKK di My Creative ni adalah tahun ini adalah tahun ketiga bersama My Creative Ventures. So sebelum ni ia adalah dikelolakan oleh Kementerian Komunikasi sendiri sehingga pada tahun 2022 so kita diberi mandat untuk mengenalikan DKK. So kita dah orang kata dah 3 tahun ni pelbagai orang kata program yang kita dah jalankan
dan juga kata apa, mungkin masih lagi orang kata masih lagi perlu belajar lah dari segi pengalaman tu masih lagi belum cukup. So kita masih lagi banyak perlu belajar dari segi mengendalikan program dan juga orang kata apa, mempelbagaikan program untuk kita caterkan kepada semua penggiat-penggiat industri muzik. So saya akan bercakap dalam bahasa dua bahasa so bear with me, saya akan cakap dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. So saya rasa ada yang dalam ni dah masuk beberapa hari yang lepas dan juga tapi to be fair, saya akan explain mengenai DKK ni, saya akan ulang balik lah, saya akan buat pengenalan apa semua. So bear with me. Kalau ni kita teruskan kepada slide pembentangan lah. So malam ni saya akan bentangkan berkenaan dengan dana kandungan kreatif, dua dana sekali lah. So dana pemasaran dan promosi antarabangsa dan juga dana baru kami iaitu dana pemasaran dan promosi domestik. So just bear with me. Saya akan share slide kita. Kalau ada apa-apa tak dengar ke apa, sila sila beritahu di chat. Boleh nampak ke? Okay, so saya harap ni okey. So macam saya cakap tadi, pada malam ini saya akan explain mengenai dana kandungan kreatif 2025. Sebelum tu saya just nak cakap terima kasih kepada anda semua yang hadir pada malam ni. Spend the time with us untuk dengar kita punya explanation mengenai berkenaan dengan dana kami lah. So tanpa melengahkan masa, today is the dua dana yang kita akan explain. So, okay, sedikit pengenalan macam saya cakap tadi, saya just nak ni. So, dana dana kandungan kreatif ni, so ataupun dulu dipanggil dana kandungan digital, sebelum ditukar nama kepada dana kandungan kreatif pada 2023. So dia sebelum ni macam saya cakap dikendalikan oleh Kementerian Komunikasi. So 2022 our first program ialah dana persembahan muzik. So this is it was the first program lah. So sampai ke hari ni pun masih lagi the first program tu kita masih jalankan lah. Tapi along the way tu kita dah orang kata expand the programs untuk kita kan bila kita tanya di industri apa yang kita nampak keperluan untuk industri orang kata untuk dana ni ialah ada beberapa keperluan lah. So tapi mengikut peruntukan yang ada, so apa yang kita tengok tengah kita nak push our industry, so kita program-program inilah yang kita hasilkan. So basically dia untuk DKK ni sejajar dengan teras 5 kementerian lah. So memangkin pembangunan kandungan kreatif negara yang progresif. So kenapa dia tukar DKD kepada DKK? Sebab as you know, Kementerian Komunikasi dahulu dipanggil Kementerian Komunikasi dan Digital, sekarang dah pecah kepada Kementerian Komunikasi dan ada Kementerian Digital lah. So hence why kita punya fokus, kementerian especially fokus kepada memangkin pembangunan kandungan kreatif negara yang progresif. So objektif DKK ni sebenarnya menggalakkan penggiat industri dan penghasilan, penerbitan, penyebaran dan kandungan berkaitan muzik. Dan juga kita juga nak our penggiat-penggiat ni ada daya saing lah untuk dari orang kata dalam negara dan juga antarabangsa. Dan juga kita pun mengharapkan agar kita boleh bangunkan modal insan kita supaya lebih kompetitif dan kompetitif lah. Ya. So dan juga membangunkan industri muzik yang berdaya saing dan juga memberi impak kepada ekonomi. Okay. So sebelum saya pergi further, any ada isu on the audio? Ada yang tak dengar ke ataupun okay. Okay, so basically saya saya teruskan. Okay, so untuk tahun ni kita tawarkan 3 program iaitu dana persembahan muzik yang kita telah lakukan sejak 2022, kita jalankan sejak 2022.
dan juga dana pemasaran dan promosi antarabangsa, dan juga program baru kami ialah dana pemasaran dan promosi domestik yang saya akan explain sebentar lagi. So mengenai dana-dana ini, so sebenarnya untuk dana yang kita dah langsungkan, kita nampak ada traction lah dari segi dana persembahan muzik dan juga dana pemasaran dan promosi antarabangsa. Cuma kenapa kita hasilkan program, just sedikit sejarah, dan kenapa dapat orang kata kita hasilkan dana pemasaran promosi domestik pula. So kita realise that ada artis kita bukan sekadar tak keluar negara, tapi even dalam negara pun dia dah menghasilkan beberapa ni, tetapi dia tak ada peluang untuk mempromosikan dia punya diri sendiri, band dia ke atau artis tu sendiri tak pergi keluar, even ke negeri-negeri yang lain lah, orang kata apa kan. Even ada yang daripada Semenanjung tak pernah pergi Sabah Sarawak, dan Sabah Sarawak tak pernah pergi Semenanjung, just to orang kata apa, padahal kita ada je beberapa orang daripada Sabah Sarawak ada di Semenanjung pun ada di Sabah Sarawak. So ada je fan-fannya yang akan menunggu lah. So basically kita realise that bila kita bertanya dengan orang industri, kita realise that kita juga perlukan promosi domestik sebab kita rasa market kita masih okey dan ada pendengar-pendengar dia yang tentu. So itulah terhasilnya dana pemasaran dan promosi antarabangsa domestik. So saya akan explain berkenaan dengan dana pemasaran dan promosi antarabangsa. So inilah yang orang kata apa, kita reka untuk memasarkan penggiat-penggiat kita, penggiat muzik dan karya muzik sendiri, bukan sekadar penggiat, karya muzik tu ke pasaran luar negara lah. So kita mengharapkan untuk yang ini kita mengharapkan kita punya artis dapat keluar negara untuk promosikan dia punya diri sendiri, dia punya band, dan juga promosikan karya-karya anda. So kita ada 5 kategori yang kita cover. Satu ialah satu persembahan atau kolaborasi dengan artis luar di luar negara. So ini kalau let's say you ada collaboration kan, buat persembahan atau dipanggil ke apa, sebagai artis, guest artis ke, dimain kat festival ke, ataupun ada buat recording ke, dipanggil buat recording di luar negara, ini pun kita cover juga. Dua sekurang-kurangnya 5 lokasi di luar negara. Kalau anda sebagai artis atau band dipanggil, let's say for example dipanggil daripada orang luar untuk main di tempat mereka di luar negara, di Indonesia ke, di Thailand ke, di mana-mana lah, negara-negara luar daripada Malaysia, tetapi sebanyak 5 lokasi. So kita pun orang kata apa, kita allow lah. So kategori ketiga, pertandingan muzik di luar negara. So ini pun sebelum ni kita tak consider, tapi kita nampak bahawa ada juga yang dapat main pertandingan. So why not kita cover juga. So this is ni lah yang kita cover juga, pertandingan muzik di luar negara. So mana tahu one day anda terpilih menjadi artis American apa-apalah orang kata pertandingan di luar negara tu kan. So pertandingan muzik je So dia bukanlah pertandingan lakonan ke, pertandingan apa-apa yang lain, pertandingan lukisan ke, itu tak terima lah. So pertandingan muzik di luar negara. So nampak ialah jadi juri secara fizikal di pertandingan luar negara. So ini pun kita realise yang ada orang-orang kita jadi juri di luar negara lah. Semua kadang-kadang tu dia terpaksa buat secara online kan, sebabkan mungkin kekangan dari segi financial apa semua. So saya rasa ini adalah untuk juga cover juri-juri orang Malaysia kita yang berbakat untuk menjadi juri di pertandingan luar negara. So kita pun cover. Namun terakhir ialah jemputan menjadi jurucakap. So yang ini pun kita cover sebab kita realise yang ada juga artis-artis kita yang yang pergi sebagai jurucakap. So this is very important. Saya rasa yang ni pun walaupun kita memang tengok tak buat performance apa semua, tetapi nombor 5 ni pun is orang kata terbaik untuk kita sebagai jurucakap, supaya orang di luar sana tahu macam mana industri kita current state in terms of the music industry. So skop dana yang kita cover ialah untuk kali ini kita ada 6 skop yang kita cover, iaitu kos tiket penerbangan
kelas ekonomi sahaja sehingga 10 orang termasuk kos logistik. So termasuk kos logistik maksudnya macam ada barang-barang anda yang berat-berat tu, macam kita nak extra apa oversize ke apa benda, kita cover jugalah. Kalau ada macam you perlukan wrap untuk nak ni, kita cover lah. Nak wrapkan barang you, nak masukkan oversize apa semua, kita cover jugalah. Tapi you kena plan keluar negara tu. Ya. Okey, ini hanya diguna pakai untuk penerbangan keluar negara dan masuk Malaysia sahaja. So maknanya macam let's say for example anda daripada Sabah ataupun anda daripada Johor lah misal katanya, tapi flight anda di KLIA. So dia dah nak naik flight kata apa? Naik flight daripada Johor ke KLIA tu, itu kita tak cover. So dia hanyalah terguna pakai kepada kos tiket penerbangan ke luar negara sahaja. So nombor dua ialah sewaan kenderaan di luar negara. Ni pun sama juga. So hanya diguna pakai untuk sewaan di luar negara sahaja. So maknanya kalau anda pergi Indonesia, anda sewa kereta, kita cover. Tapi kalau anda daripada Seremban naik Grab sampai kepada KLIA pun, itu kita tak cover. Ya. Nombor tiga ialah penginapan, twin sharing, bermaksimal 5 bilik. So kita assume 2 bilik seorang lah. Atau Airbnb sehingga 10 orang di luar negara saja. Perbelanjaan per diem untuk sehari sehingga 10 orang termasuk 5% amount contingency dalam jumlah keseluruhan per diem di luar negara. So maksudnya kita bagi you boleh orang kata ni duit belanja lah kan. Duit belanja di luar negara maknanya anda nak buat untuk makan minum, untuk orang kata apa, keperluan asas seperti makan minum dan juga orang kata laundry. So antara keperluan asas kita cover yang itulah ya. Dan juga kita includekan sekali 5% amount contingency. Let's say for example sehari anda belanjakan sebanyak RM100 lah sehari ya. Misal kata RM100 sehari. So proposal Okey, so seterusnya adalah apa ni saya nak check saya punya speaker. Hello, test test. Bentar ya. Hello, test test. Okay. Okay, so basically tim saya cakap okay. Alright, untuk okay, so seterusnya adalah pembelanjaan bayaran fee pempamer, promoter atau yuran kemasukan untuk pertandingan ke buat besar. So kita realise yang ada serta-serta macam let's say for example pertandingan, ada juga yang orang kata apa, perlukan yuran kemasukan. Dan juga promoter, kalau anda pergi tour ada promoter, so ada bayaran dia, so kita pun accept bayaran kepada promoter. Kita sila orang kata apa, hantar inilah quotation daripada promoter ke ataupun organizer ke di luar negara, ataupun mungkin ada certain fee di luar negara yang perlulah sebagai inilah, sebagai orang kata apa, yang manage anda punya perjalanan di sana kan, ataupun yang memanggil anda ke sana lah. So nombor 6 ialah sewaan tambahan alatan produksi di luar negara saja. So ini in case kalau anda perlukan extra, for example backline ke ataupun backline ataupun seperti macam alatan-alatan muzik yang lain, alatan video ke ataupun alatan untuk PA system ke. So ini pun kita cover juga. So dia hantar quotation kepada kami, so kita tengok apa yang mungkin kalau luar daripada keperluan anda, kita mungkin tak consider as sewaan tambahan lah. So kita tengok
benda tu adakah ia orang kata boleh diguna pakai semasa orang kata relevan lah kepada trip anda nanti So untuk yang ini pembiayaan hanya disokong sehingga 21 hari terhad kepada hari persembahan, hari perjalanan pergi dan balik sahaja So kita nak clearkan dengan semua orang di sini. So orang assume 21 hari tu termasuklah dia pergi sana. Macam let's say for example saya bagi contoh Contohnya seperti kalau anda pergi sana, maknanya anda pergi hari ini. So hari ini kita cover lah. Orang kata anda punya tiket penerbangan semua. So besoknya anda tak ada buat apa-apa. So anda relax apa semua. Tetapi hari yang ketiga baru anda punya show. So show anda hari ketiga dan hari keempat tak ada apa-apa dan hari kelima anda balik sini. For example lah anda dipanggil untuk main festival ke whatever. Uh, dia so yang tu kita hanya cover kalau ikutkan kat situ 5 hari So 3 hari perjalanan, hari show dan juga hari balik. 2 hari tu tak ada buat apa-apa. Macam tak ada buat apa-apa lah. So tak ada pun dalam plan anda ataupun dalam surat yang surat jemputan tu. So memang tak ada apa-apa. So just relax. Memang anda boleh pergi jalan-jalan. So hari yang 2 hari tu kita tak cover. So memang kita hanya cover hari yang pergi, hari event dan juga hari balik. So just bear in mind with that lah. So mungkin orang tak berperasan. So kita pun dah tambah baik. Item 67 tu ialah penambahbaikan. So sebelum ni kita tak mention. So orang kita pun faham ada sedikit confusion di situ, ada kekeliruan di situ. So orang assume so 21 hari termasuklah hari yang dia tak ada show, hari yang dia boleh relax semua, termasuklah yang itu. So so itu ya. So harap anda semua clear lah part tu So takut nanti anda macam terkejut pula kira kata 21 hari. Tapi bila approve hanya beberapa hari saja dalam 21 hari tu kan. So melainkan anda pergi sana memang everyday ada show dan kita boleh lah cover sampai 21 hari tu. So so itulah sebab kadang-kadang kita faham dalam 21 hari tu nak cover 5 lokasi tu mungkin ambil masa. So kita bagi 21 hari lah. So ya untuk kata apa? Ini untuk dana promosi pemasaran promosi antarabangsa skop dana yang kita cover. So seterusnya ialah jumlah pembiayaan. So kita kali ni kita bagi sehingga 150,000 untuk kali ni. So saya faham daripada sebelum-sebelum ini siapa yang pernah apply dan realize yang kita bagi sehingga 300,000. So pada waktu itu bila kita keluarkan 300,000 tapi bila kita buatkan kita jalankan event program ni, so kita realize daripada rekod kita tak pernah approve lebih daripada 150,000. So at the end of the day mungkin ada kekeliruan masa apply tu kita pun daripada sebagai apa sebagai dari on behalf of my creative ventures pun kita nak minta maaf lah. So mungkin kekeliruan bila apply tu kadang-kadang orang ingat okay. So dia cover 300,000 so selama 21 hari termasuk hari rehat tu. So dia akan kira setiap hari tu yang dia ada berada di sana. So even per diem kalau let's say 10 hari walaupun event date 3 hari dan juga pergi balik 5 hari je more or less. So lagi 5 hari tu sebenarnya kita tak cover tapi dia letak dalam proposal. So itulah membuatkan benda tu dia punya price to high bila kita approve hanyalah orang kata amount tu jadi separuh daripada itulah. So kita realize bila kita buat macam tu kita nampak rekod-rekod kita memang kita tak pernah approve more than 150,000. Hence why kita kurangkan. So at least orang dah faham kali ni berkenaan dengan ni. So kalau ada additional mungkin you have to top up sendirilah. Okay. So untuk kali ni kita ada buat sedikit perubahan penambahbaikan. Kita faham orang kata apa dari segi industri tu tapi kita pun nak juga balance in terms of kita punya processing dan juga kadang-kadang kita ada masalah dari segi orang kata bila dia nak start beli tiket semua ni dia nak kena tunggu kita akan MyCV punya nak keluarkan semua proses-proses tu tertentu mungkin mengambil masa. So untuk kali ni kita nak minta you kena fork up dululah belikan tiket
belikan apa yang patut dulu. So nanti bila before you go tu, hopefully you dah buat laporan kemajuan projek dana tu, you dah buat your report sebelum pergi tu, maknanya kita bila dah bagi SST dan bila kita dah bagi agreement, nanti kita pun akan bagi interim report, maknanya report kemajuan. So anda perlu lah isikan report kemajuan tu. Bila dah okey, kita akan bagi 50%. So for example contohnya anda orang kata diluluskan sebanyak 100,000. So sebelum anda pergi tu, anda dah beli tiket, kampus semua dah tunjuk, so kita akan bagi anda 50% lah. Tapi dia juga based on kita mengharapkan beli 100,000 yang kita bagi tu, you belanjalah 50,000 kan dulu kan. So, kita mengharapkan itulah you dapat belanjakan 50,000 tu lah. So tetapi at the end of the day, kita bagi as per your ni lah, your kata apa, ya, kita tergantung kita tertakluk kepada kelulusan berapa yang based on your history ke apa benda, based on that kita akan disburse to you. So sebelum pergilah, so hopefully sebelum pergi anda boleh siapkan anda punya report. So dan 50% yang terakhir kita akan bagi selepas anda balik. So anda akan hantar laporan akhir projek dana. So the balance 50,000 tu kita akan bagi selepas itu. So that sedikit penambahbaikan di situ untuk untuk juga processing, dari segi processing supaya kita tak ada salah faham. So saya mengharapkan anda boleh berbelanja dulu untuk pergi dulu, dan juga claim semasa sebelum anda pergi pun kita boleh cepatkan buat reporting sebelum anda pergi tu. Ada buffer sikit, ada time sikit untuk anda buat reporting, untuk anda buat ni. So kita kita mengharapkan anda boleh claim lepas tu lah, ya. So untuk dari segi output, apa yang kita perlukan ialah rakaman video travelog berdurasi 20 minit dalam format digital. So anda buat travelog sedikit, at least 20 minutes dalam format digital, hantar kepada kami. Teaser berdurasi video teaser berdurasi 1 minit at least, format digital. So ini adalah untuk macam promosi jugalah kan. So bukan saja anda mempromosikan, kita pun akan gunakan teaser video anda untuk promosikan dalam kita punya platform. Dan kita pun akan buat collaborate post. So bergantung kepada kita punya bahagian komunikasi, nanti akan buat untuk akan promotekan anda, dan juga menggunakan video yang dihasilkan oleh anda lah. So teaser video apa semua. Dan juga nombor 3 ialah satu laporan penuh dalam bentuk format laporan. So yang ini kita akan bagi format laporan tu, macam saya cakap, dia ada 2 laporan yang kita perlukan daripada anda, iaitu laporan kemajuan projek dana dan juga laporan akhir projek dana. So nanti bila dia akan ada sedikit penambahbaikan juga dari segi macam mana anda melaporkan tu. So ada kemungkinan ada item yang mungkin tak perlukan anda produce receipt. So all those akan di-explainkan bila anda diterima nantilah, anda diluluskan, ya. So tempoh pelaksanaan projek ialah selama 12 bulan dari tarikh SST dikeluarkan. Maknanya kalau anda so tarikh, let's say SST anda tarikh hari ni. So for example, so 12 bulan daripada tarikh hari ni lah. So dalam within this 12 months ni, anda boleh plan anda punya journey daripada start. Mungkin kalau anda buat tour 10 hari, so boleh plan lah daripada bulan ni sampai sampai tahun depan lah. So selama 12 bulan. So untuk kriteria kelayakan pula, dia ada beberapa kriteria kelayakan yang general. So ini spesifik kepada dana pemasaran promosi antarabangsa. Pemohon menerima jemputan rasmi. So kita perlukan anda produce jemputan rasmi berbentuk surat ataupun email daripada penganjur atau promoter. So anda perlulah hasilkan kepada kami, send to us jemputan rasmi. So without jemputan rasmi kita tak boleh accept lah. So jemputan rasmi pun mestilah genuine, sebab kita akan buat due diligence juga. So kita pun orang kata apa, buat checking jugalah dengan agensi, dengan industri semua, dengan berbagai inilah untuk confirmkan adakah yang surat yang dihantar ataupun email yang dihantar tu adalah legit atau tidak lah, ya. So mungkin kita pun akan minta confirmation dari beberapa pihak lah. So tapi kita tak akan disclose any information, just kita akan minta confirmation sajalah, ya. So mestilah surat tu mestilah
dia bagi kepada individu yang berkaitan yang akan pergi sana ataupun band yang akan pergi sana lah. So dia tak adalah, dia tak boleh lah hantar jemputan kepada, for example, dijemputan kepada Abu tetapi yang apply Ali. So sebenarnya yang patut apply Abu. Apa ni? Ni kan. So yang tu dia kena, orang kata apa? Mulalah orang yang apply tu dia ada tu tulis nama dia ataupun nama band dia lah, ya. Ataupun dia sebagai artis management lah. Okay, ataupun label music commercial. So let's say for example you ada label ke ataupun you ada any company ke yang dia bagi kat you. So dia spell out lah, dia kata okay, nama band ni kita nak pergi nama band ni dijemput ataupun nama artis ni dijemput. So kita akan tengok lah proposal anda betul ke tidak kan, nama artis tu dengan nama band tu lah. So kita akan buat orang kata apa, cross check dengan proposal dan juga surat jemputan anda. Okey, so seterusnya ialah okey, so ini program baru yang kita ni. So tadi antarabangsa. So yang ni warna purple ni ialah domestik. So dia memfokuskan penyertaan penggiat karya muzik ke pasaran Malaysia lah. So within Malaysia lah. Kita hanya cover jelajah sekurang-kurangnya 5 negeri berlainan di dalam Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. So maknanya anda for example anda main di dapat sekurang-kurang 5 maknanya 3 di Semenanjung, 2 tu mesti Sabah dan Sarawak anda pergi kalau daripada Semenanjung lah. So maknanya kalau let's say for example anda di Sabah, pada anda Sarawak pun kena pergi, Semenanjung pun kena pergi. So anda orang Sarawak, anda kena di Sabah dan juga Semenanjung lah. Sekurang-kurangnya 5 negeri. Kalau anda dijemput lebih pun lagi bagus lah. So dia tak boleh kurang daripada 5 ni. So just to make sure bila anda apply tu make sure 5 negeri. So kalau 4 kita automatically kita akan kita akan tak terima application anda lah. So untuk kali ni, untuk just nak share, untuk dua-dua program ni kita tak ada pitching. You tak perlu pergi pitching, kita akan terus kepada kelulusan sebab kita yang ni ialah program pemasaran saja, so mobility. So maksudnya anda hanya perlu submit benda-benda penting. So tak ada orang kata dari segi kelulusan yang memerlukan penelitian daripada penilaian lah. So kita boleh terus luluskan. Skop dana yang kita cover almost sama seperti antarabangsa, it's just that ada perbezaan dari segi pemasaran promosi jelajah ni. Kos tiket penerbangan dalam Malaysia kelas ekonomi kita cover sehingga 10 orang termasuk kos logistik. Nombor 2 ialah sewahan kenderaan daripada Malaysia, dalam Malaysia saja. Penginapan twin sharing maksima 5 bilik, so dalam Malaysia saja, so kita cover penginapan. Nombor 4 ialah perbelanjaan per diem sehingga 10 orang. Nombor 5 ialah sewaan tambahan alatan produksi jika ada lah. So maknanya kalau anda pergi mana-mana anda perlukan extra mic ke atau extra backline ke apa, so itu pun kita cover juga. Untuk yang sedikit kelainan daripada antarabangsa, nombor 6 itulah pemasaran berpromosi jelajah. Maknanya bahan promosi, media sosial pun kita cover. So kalau ada any marketing collaterals yang specifically untuk tour anda ni, kita akan cover jugalah. So maknanya dari segi printing, merchandise pun kan, so kita akan consider kalau ada keperluan untuk tu. Pembiayaan hanya disokong untuk hari persembahan dan hari perjalanan pergi balik saja di dalam Malaysia. So yang ni kita cover lah hari persembahan dan juga hari perjalanan pergi balik. Sama seperti antarabangsa juga. Okey. So jumlah pembiayaan ialah sehingga 50,000. So ini adalah berdasarkan peruntukan yang kita ada yang diberi oleh Kementerian Komunikasi. So untuk ini ini adalah program baru untuk kita. Kalau let's say terkurang tu kita pun nak minta maaf lah sebab ini pun kita buat simulation juga based on 50,000 ni, kita tengok dia punya ticket price, kita buat juga simulation dari segi rekod-rekod yang kita ada lah. So sama juga 50% kita akan bagi selepas laporan pengejualan projek dana dan 50% terakhir kita akan bagi selepas di akhir projek lah. So bila anda submit the final report. Untuk segi output sama juga seperti antarabangsa, anda perlu bagi kami video travelog sebanyak 20 minit. So just nak share sebab video travelog ni sebab kita di MyCV kita tak boleh ikut anda pergi ni kan. So inilah pembuktian mengatakan anda menjalankan apa yang diberi untuk ni lah
apa yang diberi dana yang diberi oleh kami lah. So kita nak ikut anda semua pun kita tak boleh ikut. So inilah pembuktiannya. So dan juga teaser video. So sebelum ni tak ada teaser video. So kali ni ada sebab kita perlukan buat pun dalam masa sama kita akan buat marketing untuk anda jugalah. So dan sama kita akan promote, akan buat share, akan buat apa, akan tunjukkan kepada ramai apa yang telah dihasilkan oleh anda. So untuk mungkin dalam dari situ kita boleh orang kata apa, tiba-tiba anda diberi peluang main kat Sabah, so orang Sabah ataupun Sarawak tengok, ataupun orang di Semenanjung tengok, so hopefully dia pun boleh pergi ke tempat yang anda buat performance tu lah. So salah satu cara untuk kita promosikan tour anda. Dan juga terakhir ialah satu laporan penuh dan dibukakan dalam format laporan. So ini kita akan bagi template. So untuk tempoh pelaksanaan projek kita bagi selama 6 bulan lah. So daripada tarikh SST tu dalam masa 6 bulan tu anda kena kena kata apa? Kena siapkan anda punya tour tu lah. Anda kena jalankan tour dalam masa 6 bulan. So itu untuk dana pemasaran promosi domestik. So ini kelayakan in general, anda perlulah seorang warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun atas. Anda adalah kolektif atau kumpulan atau organisasi yang berdaftar dengan SSM, syarikat atau didaftar di bawah kerajaan negeri, persatuan atau pertubuhan bukan kerajaan, tidak bankrupt, tidak tertaluk kepada satu perintah perundangan dan tidak disenarai hitamkan oleh agensi. So maksudnya saya boleh jamin dalam ni memang tak ada, orang kata tak adalah isu-isu ni. So yang kita boleh supaya anda faham ialah kita tak nak ada isu akan datang yang ada blacklist ke semua ataupun bankrupt ke semua ada masalah nanti di kemudian hari anda tak boleh travel ke apa. So kita bila ada status ni kita akan buat cross check juga dengan agensi lain. Dan kita tak boleh allow anda untuk kita apply lah. So pengalaman dalam produksi pengurusan persembahan minyak ni. So kalau anda ada pengalaman ni, boleh apply kepada kami. Boleh apply juga 3 projek terbaru ataupun dalam masa 2 tahun atau lah pengalaman profesional amatur memiliki portfolio kerja secara aktif dalam pembinaan produksi lagu. So ini pun anda pernah buat recording ke apa benda semua kita tengok. Kekurangannya 3 projek terbaru lah dalam masa 2 tahun. So sebab apa kita buat sini, sebab kita nak tahu you aktif. Sebab ada juga pengiat-pengiat yang mungkin lama tak aktif. So bila dapat dana dia nak tiba-tiba aktif lah. So itu bukan kita tak nak bantu, cuma kita tak nak semata-mata sebab ada dana dia akan aktif. So kita faham memang ada kekangan seperti itu, cuma untuk yang ni kita nak bantu yang betul-betul aktif. So just to be fair, untuk yang betul-betul sebenarnya aktif. Cuma aktif tapi tidak diberi peluang. So kita lagi prefer yang aktif tu lah. Sebab kita tak nak nanti dia hanya buat semata-mata hanya kerana ada dana. So anggaplah dana ni sebagai investment untuk anda pergi ke orang kata apa? Seterusnya pergi ke orang kata boleh survive sendiri hopefully. Dengan dana ni anda bila beli antarabangsa itu anda boleh buat networking dan anda pula boleh dijemput dan juga anda dari segi financially orang kata apa sustainable lah ya. Itu kita mengharap daripada dana yang kita beri tu. So of course dan atau yang anda mempunyai saluran media sosial yang aktif lah. So kita pun nak tengok dari segi posting, dari segi pemasaran semua pun kita menilai juga. So kita nak tengok anda aktif ke tak dari segi di media sosial apa semua kan. So dari segi pemasaran anda aktif atau tidak, dan atau mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia lah. So ini pun adalah plus point lah. Kalau let's say anda pernah dapat sertifikat ke ataupun anugerahan daripada Malaysia ataupun luar negara, so sila orang kata apa tunjuk kepada kami lah, booking kepada kami. So ini kalau ini ada dan atau lah, kalau anda tak ada menjadi masalah. So kalau ada mungkin plus point untuk kami menilai semasa waktu kelulusan nanti. Okey, so seterusnya skop penilaian. Apa yang kita lihatkan dari segi skop penilaian ni masa kelulusan tu kita tengok kompetensi pemohon lah.
adakah pemohon ni ada kompetensi sebagai seorang lead applicant. Dan juga dia punya portfolio kita tengok kan adalah dia pernah dia achieve apa yang kita dalam based on requirement tu, dia memang betul ada terbukti. Dari segi sumbangan dan impak pun kita tengok adakah anda dari segi duit dana ni, kita tengok impak kepada industri lah sebenarnya. Kalau let's say orang tu memang dari segi orang kata apa, for example contohnya dalam band anda orang ni gitaris anda ni mungkin sebelum ni mungkin kurang menyelah, so lepas ni bila dah ada benda-benda ni mungkin dia diterima untuk session dengan band-band daripada luar ke apa benda, so itu adalah impak. So kita tengok impak dan juga sumbangan anda, macam mana anda orang kata mengharumkan nama Malaysia lah di luar sana nanti. Dan juga merit kesempurnaan kertas kerja dan cadangan projek, maknanya kita tengok dari segi merit kesempurnaan, kita tengok kesempurnaan kertas kerja anda, apa yang diperlukan, ke info-info yang diperlukan ada ke tidak. So hopefully dan juga macam mana cara anda menyusun orang kata apa, ke punya plan lah. Kita tengok dari segi project planning untuk pengurusan projek, kita tengok macam mana anda plan anda punya journey tu, kita tengok apa orang kata bersesuaian ke tidak dengan anda punya planning tu. So kita akan mengambil kira juga dari segi pengurusan projek. Okey, so seterusnya adalah kertas cadangan projek. Okey, so ini adalah info-info yang kita wajib ada dalam kertas cadangan anda. So kita mengharapkan info-info ni semua ada. Jangan kalau luar daripada ni, kita pun kalau boleh orang kata terus fokus kepada 6 info ni sahaja. Kalau ada extra info boleh masukkan, tetapi kita akan fokuskan di sini dulu. So ada extra info kita mungkin akan consider as value add lah. So haruslah ada tajuk program dan acara. Tajuk program anda adalah, so apa nama dia, let's say artis ABC punya tour ke, atau jelajah ni ke, ataupun apa-apa lah. So sebab anda lebih kreatif daripada saya, so cari mungkin tajuk program anda ni anda akan design sendiri dan tunjuk kepada kami. Mungkin tajuk program dan acara pun boleh membantu anda orang kata apa dari segi penilaian nantilah. So sedikit latar belakang program dan juga artis tu sendiri. Objektif kenapa anda nak pergi sana ataupun anda nak travel ni, untuk apa, untuk networking ke, untuk apa ke. So ni kita nak tengok objektif anda. So ini pun dinilai. So kalau let's say for example akan datang kita akan lihatlah dari segi meet tak objektif anda pergi ke sana tu. Okey, so seterusnya perincian komponen-komponen dalam projek. Sebagai contoh, sebagai contoh, costing anda perlulah perincikan. Janganlah letak macam lamsam ke apa. Diharapkan anda boleh bagi as detail as possible, so kita tahu. So kita boleh lihat dari perincian tu sesuai ke tidak untuk kita ni lah, untuk ni. So apa-apa yang very vague tu, itu yang masalah. Sebab kadang-kadang tu bila kelulusan dia tengok macam ada perincian yang very vague, very general. So saya takut nanti kita akan pergi balik kepada anda untuk anda buat perincian tu untuk ni kan. So dia macam akan pergi back and forth. So takut nanti mengambil masa lama untuk nak dapatkan kelulusan balik. So kita mengharapkan supaya anda buat perincian tu, so senang bagi pihak kami untuk menilai dan juga untuk meluluskan lah. So seterusnya adalah demografi kumpulan sasar. So tengoklah anda punya, kita nak tengok juga macam mana anda marketkan. Kita nak tengok siapa kumpulan sasar anda dari segi domestik dan juga antarabangsa. Dan juga yang terakhir ialah kaedah pelaksanaan produksi. So kita nak tengok macam mana kita perlukan anda hantar kepada kita time you punya project planning. So kita nak tengok macam mana planning anda jugalah kan. So itu akan membuatkan mungkin itu kelulusan lebih orang kata apa berpihak kepada anda lah. Ya, itu dari segi kertas cadangan projek. Untuk proses permohonan, so permohonan adalah melalui kita punya website, dan kita akan melalui prasyarat kelayakan. So bila layak akan terus kepada permohonan. Tidak layak you akan haruslah kemaskini punya prakelayakan. Dan bila permohonan, kita akan lepas permohonan tu, lepas dah terima, kita akan buat basic filtering. Kita akan filter mengikut application anda.
uh, apa ni, dan juga seterusnya anda perlulah mengisi deklarasi dan juga permohonan anda akan dihantar selepas itu. Okey. So kita akan terima permohonan anda bila proses-proses ni telah berlaku. So tarikh tutup dan juga jangka masa permohonan kita buka 30 April hari itu sehingga 1 Disember 2025. So masa ni lama lah. So bila anda hantar je, kita terus akan proses lah. Bila complete penghantaran tu, kita terus akan proses. So tak ada masalah. So yang ni kita tak perlu tunggu sampai 1 Disember tarikh tutup untuk proses. So bila hantar complete, ni complete tertakluk kepada orang kata bila complete je you punya permohonan tu, then only kita proses. Kalau let's say tak complete, so kita akan pergi back and forth lah. So make sure semua anda punya permohonan semua complete lah. Okey, so saya rasa itu saja untuk malam ni untuk presentation saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah masuk daripada hari pertama dan juga masih bertahan sampai hari ini. Saya pun nak terima kasih banyak-banyak, dan juga yang baru masuk hari ini, saya pun nak ulang terima kasih kepada anda semua. Saya rasa ini adalah peluang anda untuk again pergi explore keluar negara dan juga domestik yang mungkin dah selama ini dah buat berbagai orang kata dah ada material, dah rekod apa semua, tetapi tak ada peluang nak promosikan diri anda. So this is the right time, sebab mungkin masa zaman COVID dulu, of course kita kena ambil kira zaman COVID dulu mungkin ramai yang semua buat semua secara online. So this is the time yang you boleh keluar, orang kata apa, untuk buat networking ataupun untuk promosikan diri anda atau jualkan merchandise anda yang mungkin yang belum lagi dijual, boleh sempat dijual. So kita pun mengharapkan juga pendaftaran ramai yang orang kata daftar untuk inilah. So yang ni orang kata even though sebab mungkin orang tak perasan kan. So saya just nak bagi orang kata apa sedikit orang kata soalan bocor lah. So yang ni untuk yang hadir hari ni memang eksklusif lah. Kita bagi soalan bocor. Soalan bocor ni ialah daftar lah. So ramai yang tak daftar untuk yang dana ni sebenarnya. So tapi kalau inilah peluang anda untuk keluar negara, tapi kita mengharapkan pendaftaran lebih ramai untuk dana promosi, dana pemasaran promosi antarabangsa ni. So silalah daftar. Mungkin orang nampak mungkin nak buat konsert apa semua, lebih nampak orang buat konsert, tetapi bila untuk yang ni kurang penyertaan, so kita pun rasa macam okay, so kita perlukan orang kata untuk boost apa penggiat-penggiat segini, penggiat-penggiat sekarang, penggiat-penggiat muzik untuk pergi untuk orang kata motivate you, all of you untuk pergi ke luar negara ataupun pergi membuat inilah buat promotion of yourself and dan juga karya-karya anda. So saya tanpa apa mengulangkan masa, saya nak cakap terima kasih sekali lagi. Kita pergi kepada, kita akan terus seterusnya kepada segmen Q&A. Saya serahkan the floor to my moderator iaitu Puan Adila. Thank you everyone. Terima kasih Nazmi atas penerangan yang sangat jelas, padat dan cukup bermanfaat sebentar tadi. Diharap semua dapat catat segala info-info yang penting yang diperlukan untuk tujuan permohonan nanti. Saya pasti ramai di antara anda yang tak sabar untuk mengajukan soalan. Kini kita buka sesi soal-jawab. Sila kemukakan soalan anda di ruangan chat agar pasukan kami dapat membaca dan memberikan maklum balas. Sekiranya ada sebarang perkara yang ingin ditanya atau diperjelaskan sama ada berkaitan kelayakan ataupun proses ataupun permohonan ataupun ada soalan yang nak tanya, bolehkah saya kalau nak buat ini? Jangan segan untuk bertanya. Kami akan cuba menjawab sebanyak mungkin soalan yang diajukan. Okey, kita dah ada few question Azmi. Okay, Nazmi ready? Ya, hello. Yep. Okay. Okay, kita soalan yang pertama daripada JC_JC Trinket Trove. Dia tanya, dana ini khas untuk industri muzik sahaja ke? Maknanya tidak berkaitan dengan industri saya, industri craft ataupun fashion. Okay, so untuk yang ini, terima kasih atas soalan.
Untuk yang ni kita memang our focus untuk saya pergi I go back to the ni lah, to the orang kata to the mandate yang kita terima daripada Kementerian Komunikasi. Untuk dana kandungan kreatif ni kita cover industri muzik saja. For example, untuk dana kandungan kreatif filem, Finas, under Finas, dan untuk My Creative Ventures kita cover muzik lah. So saya minta maaf sebab ini memang khas untuk even dalam kita punya tour pun memang kita cover hanya industri muzik saja. Hmm. Okay, mungkinlah untuk Jessie, kita boleh cakap you boleh try untuk explore our skim dana padanan ataupun matching grant. Kan Azmi? Kat situ kita ada Okay. buka lagi besar. Bila lah. Betul. So, Kita. so sedikit orang kata promosi lah. So besok dia akan perbincangan mengenai skim dana padanan. So skim dana padanan ni kita memang itu memang fokus lebih banyak industri lah. So memang dari segi core My Creative Ventures memang kita cover pelbagai industri, tetapi khas untuk dana kandungan kreatif dan juga SIMI sebab di bawah Kementerian Komunikasi itu hanyalah industri muzik sahaja. Okay. Harap menjawab. Alright. Okay, ada soalan daripada _unique arts dengan Atah Music. Diorang minta boleh tak ulang point number 4 dan 5 dekat bahagian skop dana untuk di PPA. Kalau ikutkan slide nombor 4 sebab tadi macam line tak okay, tak clear. Okay, sebentar ya. Slide di PPA, page 4. Dia dekat mana? Skop dana Skop dana. Skop dana yang ni ke? Nombor point 4 dan 5, perbelanjaan per diem dengan bayaran fee pempamer. Okay, so apa soalannya? Nak minta anda explain. nak kita explain. Okay, so untuk belanjaan per diem ni ialah belanja anda, makan minum anda dan juga makan minum dan juga mungkin laundry. Kita cover lah sehari sehingga 10 orang. So yang pergi mungkin kalau pergi 10 orang kita cover maksimum. Dan juga 5% amount contingency untuk luar negara ni kita in case kalau you ada masalah seperti mungkin currency exchange ke apa, so ada buffer 5% tu. So maknanya anda include juga 5% buffer, so in case kalau let's say ada currency exchange ke apa, so kita at least kita cover you know, you tak ada masalah nantilah di kemudian hari in terms of currency exchange. So nombor 5 ialah barang fee pempamer, promoter atau yuran. So this is costing, for example, you ada promoter yang you kena bayar untuk tour anda. So ini kita cover juga. Dan yuran kemasukan, let's say for example anda dipilih masuk pertandingan muzik, so ada yuran ni mungkin mungkin anda boleh masukkan orang kata apa, kos yuran tu lah dalam kita punya costing. So saya harap menjawab soalan tu. Okay. Atah Music ada tanya soalan sambungan. Kalau perbelanjaan per diem untuk sehari, upah untuk pemuzik dan kru boleh dimasukkan dalam bajet tak? Okay, so pendiam ni dia okay. Kita nak tahu you kena namakan siapa 10 orang yang pergi tu. So kita hanya cover 10 orang yang pergi sahaja. So for example you pergi 15 orang tapi nama yang dia beri ialah nama 10 orang ni, so lagi balance 5 orang tu kita tak cover lah. So hanya nama yang dalam list anda sahaja kita cover. So masa borang permohonan tu anda tulis siapa yang akan pergi, betul-betul pergi. So orang yang pergi sahaja yang kita cover. Okay, harap menjawab untuk Atah Music. Okay, kita pergi soalan seterusnya dari Iwas_Harum Kasturi Studio. Ini soalan untuk DPPA. Soalan yang pertama dia tanya, kolaborasi dengan artis antarabangsa hanya satu negara yang boleh mohon. Soalan kedua dia, atau satu negara kolaborasi dan hanya 2-3 negara lain boleh mohon. Okay, so for example, contohnya satu negara kolaborasi. So maknanya okay, so let's say anda ada 5 negara lah. Contoh kita bagi contoh. Anda ada 5 negara yang artisnya nak kolaborasi dengan anda.
ataupun uh, lima artis berbeza daripada luar negara nak kolaborasi dengan anda, so kita consider as lima negara lah. Kalau let's say ada dua negara pun kita kira as dua negara lah. So itu maksud kolaborasi lah. Maknanya kolaborasi di setiap orang kata apa, di setiap negara tu mungkin ada kolaborasi daripada negara yang daripada luar. So let's say kalau tiga artis nak kolaborasi daripada tiga negara, so kita cover tiga negara tu lah. Okay. Alright. Next question daripada Nauzumar_enterprise. Okay, Nauzumar merupakan artis baru, penyanyi dan pencipta lagu. Setakat ini sudah rilis 5 lagu, 2 lagu Melayu, 2 lagu English dan 1 Mandarin, nyanyian sendiri. Nauzumar juga telah mencipta 1 lagu bertajuk Ganti, nyanyian Datuk Siti Nurhaliza dan juga terpikat nyanyian Miss Alvi. Boleh rujuk di media sosial Nauzumar. Setakat ini semua ciptaan di atas menggunakan modal sendiri untuk mempromosi lagu-lagu Nauzumar. Kami kekurangan modal untuk mempromosi Nauzumar dan kami amat memerlukan bantuan daripada pihak Tuan untuk mempromosikan ciptaan Nauzumar yang sedia ada di pasaran tempatan dan antarabangsa. Adakah dana Tuan dapat membantu dalam hal-hal penciptaan dan mempromosikan artis baru seperti Nauzumar? Okey, kepada Nazuma, so saya nak ucapkan tahniahlah atas orang kata anda punya portfolio sebelum ni. Sebab kita nampak anda aktif dengan ni kan, dalam bidang muzik ni. Tetapi untuk kali ni, untuk dana promosi antarabangsa, pemasaran promosi antarabangsa ni hanya is a mobility, dana mobility, maknanya anda nak keluar negara semua kan. So ini adalah dana mobility untuk anda pergi ke luar negara ataupun untuk mempromosikan secara domestik lah. So yang ini kita tak cover penciptaan lagu ke apa, untuk production kita tak cover. Kita hanya cover mobility. So in terms of you nak pergi mempromosikan diri anda ataupun karya anda sahaja. So untuk penciptaan kita tak cover. Kita ada juga dana dulu tapi kita tak buka untuk tahun ni. InsyaAllah doakan kami kalau ada lebih orang kata apa, lebih peruntukan, kita akan cuba buka inilah dana untuk cover album ke ataupun penciptaan lagu. Okay. Sekarang kita pergi soalan yang seterusnya dari Mogaten_Pitch Perfect Sindian Berhad. A festival is there which will happen in 5 different states: Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, and Johor. We will be using respective artists from its own states to carry out performance over 5 weekends in a month, August. So it will not really be the same artist, but artist touring, but unique artist specific to the state. So no touring artist, but there's a cost for cost of production and marketing at each venue. How can this grant be used toward this festival? Okay, so just to make you understand, so this is again a mobility program. It's mobility fund lah. So basically we cover you going to the states. So we cover you, macam for example you are an artist in KL for example, you are going to tour to all the states. So it's mobility. So we don't cover a certain festival ataupun we don't cover a festival at that state. We cover you going to that state. So it's a mobility fund. So I guess kalau for example you nak it says here you be using respective artists from its own state. So that means we basically in a nutshell we don't cover that artist lah. So we only cover people yang tour from one state to another state. So that kita cover. So again, this one is mobility fund. Just to reiterate, so this is mobility fund. This is not we don't cover festival ke, costing for production for festival, marketing of that festival. We don't cover that lah. So we only cover you going there, and then maybe for ni it's just that we will cover you the tour of we cover your tour punya marketing. For example, you want to market your tour tu, then we would cover that. Okay, thank you Nazmi. Okay, soalan yang seterusnya dari Iwas
from Harum Kasturi Studio. Dia tanya terhad yang kelas untuk terhad 21 hari berterusan atau boleh digabungkan? Kalau ada hari sound check boleh ke? Okay, so nombor satu tu berterusan atau boleh bergabung. So masuk terhad satu hari, saya assume ini adalah dana antarabangsa. So Hmm. maknanya dia, let's say for example, anda pergi 21 hari ni, 21 hari kan. So termasuk perjalanan pergi balik. So maknanya 18 hari lah. 19 hari lah. So dalam 19 hari tu, contohnya hari-hari show, ada show. Hari-hari ada show, ada show. So maknanya dia akan bersambung lah. Sebanyak 21 hari. Tapi for example dalam 21 anda pergi tu, hanya 5 hari je anda show dan termasuklah pergi balik jadi 7 hari. So kita akan cover anda selama 7 hari saja. Bukanlah 21 hari. Tu 21 hari tu maksudnya in total kalau untuk kita consider, sebab kalau anda pergi tour, dia kadang-kadang mungkin hari ini pergi lokasi A tapi 2 hari sebelum lepas tu then only dia pergi lokasi B. So in between tu dia tak ada, orang kata dia mungkin ada berehat ke ataupun praktis ke apa semua nak seni semua kan. So itu kita tak cover, itu kita tak cover lah. So dari soalan nombor dua tu, kalau ada hari sound check boleh cover juga. So hari sound check kita tak cover tuan. So hari sound check kita hanya cover the event date. We hope kalau event date tu hari yang sama dengan sound check, it's even better lah. Supaya at least at least yalah, you cover the same day lah. Tetapi kalau ada hari lain untuk sound check, kita tak cover lah. Tetapi anda just again, kita anda submit je. Sebab tu kita nak tengok your project plan. Sebab for now in terms of kita punya guideline memang kita tak cover. Saya cuma kadang-kadang kita pun tak tahu. Mungkin kelulusan tu dia mungkin tengok ada orang kata ada keperluan untuk cover dan mungkin dia boleh cover. So, tapi itu yang paling penting sekali, anda betul-betul list down benda yang anda nak buat ni lah. Maknanya anda list down plan anda, apa hari ni sound check ke, atau hari ni ada latihan ke, atau hari ni ada apa-apa interview ke. So mungkin boleh consider lah. Mungkin kita boleh consider. Itu saya tak cakap sekarang. Bukan saya yang menilai, tetapi kemungkinan boleh kelulusan boleh consider. Tetapi janganlah ambil ini sebagai orang kata confirmation. So kita tak nak nanti bila saya cakap nanti mungkin tuan-tuan perempuan ingat benda ni memang Encik Nazmi lulus kan? Bukan. So cuma saya bagi cadangan sajalah. So saya bagi cadangan sebab tu kita perlukan perincian yang betul-betul perinci kan, supaya kita untuk decision tu senang sikit. Mungkin nasib tuan-tuan dan perempuan ataupun anda mungkin lebih lelaki pun mungkin kita boleh cover the Okay. item tu. Alright. Okay, thank you Nazmi. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya dari Jordan dari Equino X8. Okay, hai, saya nak tanya. Contohnya saya apply menggunakan company saya dan saya juga merupakan salah satu ahli band dalam projek ni. Adakah application saya akan jadi invalid? Contohnya saya apply menggunakan company saya, okey. Saya Ha, juga merupakan salah salah satu satu ahli band. ahli band. Okey, so projek ni jadi invalid. Application uh, dia sebenarnya okey. So kalau ikutkan kita punya ni, kita tak kita tak cover pengarah pengarah apa orang yang ni lah application dan juga orang yang ni lah. So kita hanya cover orang yang apa yang kita cover ada artis dan juga ni lah. So kalau anda involved in the band dan anda juga pengarah, so kita the dana ni just to share, dan dana ni untuk spill over kepada orang di luar sana kan. So kita tak nak, sebab kita ada juga yang instances whereby kita bagi dana, dia ambil dulu duit dia dan juga dan dia tak, orang kata tak bagi kepada yang sepatutnya. So ini kali ni kita harapkan dana ni kita nak minta you cover orang yang orang lain yang pergi. So mungkin untuk diri anda yang ada involved, mungkin orang kata dan anda juga seorang pengarah syarikat, kita tak boleh cover lah. So dalam kali ni kita memang untuk pengarah syarikat kita tak cover walaupun involved in
in the project. Okay. Harap menjawab soalan untuk Jordan. Kita pergi soalan yang seterusnya dari Jen Thompson. Dia tanya, ada few soalan yang dia tanya untuk dana pemasaran dan promosi domestik. Soalan yang pertama, what happen when in one state like Sabah atau Sarawak, the distance are far, boleh consider ke kalau nak buat two stop di negeri itu? I baca soalan seterusnya. Manager, kru or videographer ataupun fotografer boleh diambil kira dalam entourage tour tak? Okay, nak soalan number 3. What happen if you want to do other promotion other than the show like radio, interview ataupun shoot footage untuk vlog? Boleh diambil kira ke? Soalan yang terakhir dia, since it's open to put in on 30th November, and I get clearance by January, but it's bulan puasa atau raya. Will I be allowed to move to August 2026? Okay, sorry. Saya rasa, okay, so saya jawab one by one lah. So what happens in one state like Sabah Sarawak, distance are far to consider kalau boleh dua stop. No issue. Kalau dua stop ke few stops in one states, kita okay. So as long as you cover Sabah, Sarawak and or remaining states in Semenanjung. So, but regardless kalau you tiba-tiba di Sarawak, you ada ada dua stop atau tiga stop, then we still cover you. Kalau you nak consider that stops lah. Sebab kita punya coverage is up to is minimum 5 lokasi. So we don't specifically cakap 5 state, kita cakap 5 lokasi. So maknanya, but you have to go to Sabah Sarawak lah. So let's say for example, ni apa ni lah kata apa di Semenanjung, kita wajibkan pergi Sabah Sarawak lah. So number 2 is manager, crew or videographer tu boleh dia ambil kira, boleh. Itu cakap, it depends on who you want, siapa yang you nak dia pergi. So siapa yang you nak, maknanya siapa yang nak pergi tu, yang penting lah untuk pergi. So dalam 10 orang tu, antaranya siapa yang akan pergi. So maknanya di situ kita kita cover lah. So it depends, kru ke apa ke, semua fotografer ke apa yang involved in the project lah. So specifically involved in the project. So you have to specifically mention dia punya dia punya involvement in the project lah. What happen if you want to do other promotion other than show like radio, interview ataupun shoot footage untuk vlog, boleh diambil kira. Untuk dana domestik, that we consider as bahan, you letak as promotional items. So you put that items that you consider as radio interview ke atau apa as promotional items. Itu kita boleh consider lah. So it depends how you how you design and then how you channel this item lah. So macam how you categorize the item. So kalau kita tengok is under ni consider then we will cover you lah. So okay, so since it's open to first, what happen if I put in 31st? Okay, so again the deadline is still it remains 1st December. So if let's say you have to apply any application, all application must be before 1st December. Application So for example, you kata, for example, bila you apply tu, you have that certain date. Dan bila again bila dah dapat kelulusan, tiba-tiba ada changes, effect your ni, will affect your plan semua. Then we allow you to send orang kata apa, change request lah. So basically kita minta you hantar change request. Let's say you nak pergi a different date, for example, then kita akan pergi ke kelulusan balik untuk ni lah, untuk to consider you. So hopefully I answer you. Okay, thank you Nazmi. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya dari Farahi dari Belati Music Record. Soalan pertama dia, saya dari Belati Music Record, dana promosi domestik.
tour sekurang-kurangnya 5 negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Maksudnya wajib buat tour di Sabah Sarawak atau Mm-mm. kalau di Semenanjung sahaja boleh. Okay, soalan kedua dia, untuk dana promosi domestik, adakah boleh digunakan untuk mengajukan event tour itu sendiri? Contohnya, kos sewa dewan, kos bayar band jemputan dan bolehkah kami mengenakan tiket kepada pengunjung yang hadir? So untuk soalan nombor satu, yes, kita minta you cover 5 negeri termasuk Sabah dan Sarawak lah. So wajib you pergi Sabah dan Sarawak at least satu tempat Sabah dan Sarawak. So for example, contoh 5 negeri anda nak pergi, Sabah Sarawak satu, jadi dua, dan remaining 3 negeri di Semenanjung mungkin. So kena ada lah. So let's say for example macam tadi ada yang bertanya berkenaan dengan kalau let's say satu negeri tu ada 2 stop, dan kita tengok okay, cover Sabah Sarawak ada, Semenanjung ada, then ada yang we consider as nil, even though you ada 6, let's say 6 lokasi, tapi ada termasuk Sabah dan Sarawak, so we still cover, we akan cover you. Hmm. Ya. Satu soalan lagi, untuk dana promosi adakah digunakan untuk so menganjurkan ni, so this tour ini kita is mobility, mobility ni, so in terms of to cover the event apa semua mungkin kita tak cover lah, tapi you just cakap you masukkan saja you punya plan tu. Dan of course kita ambil yang benda yang meet requirement dahulu, whichever extra yang kita rasa the additional tu, misalnya for example kos sewaan dewan, kos bayar artis band jemputan, so you masukkan, you masukkan di mana-mana dalam kos tu. Kita akan bawa juga kepada kelulusan lah. Kalau kelulusan cakap okey untuk cover, dan kita itu sebab itu tertakluk kepada kelulusan. Saya tak akan cakap benda tu boleh cover ke tak. Kalau ikut memang ada yang kos yang kita tak cover. For example, you ambil yang mana yang I explain dengan you, mungkin dalam tour. So that is basic ones lah yang kita cover. So ambil itu dulu, dan ada additional you just masuk ke dalam unit proposal. So, kita tak tahu. Sebab tu kita perlukan anda buat perincian tu lah. Dan tiket, yes, please, untuk orang kata untuk ni kita memang kalau boleh encourage you untuk bertiket lah. So at least untuk extra for you kan. So sebab kita bagi pun kadang-kadang mungkin bagi orang mungkin tak cukup 50,000 tu. So mungkin anda untuk penambahan dari segi anda punya kewangan mungkin boleh tambah lah profit semua kan. So anda boleh jual anda punya merch untuk ni, anda boleh jual tiket, tak ada masalah. Itu memang 100% your profit, kita takkan ambil. So ini memang kita takkan minta lah profit berapa banyak boleh dapat semua, kita minta tak ada. So kalau ada sesiapa daripada MyCV ataupun mengaku daripada MyCV ataupun mengaku daripada Kementerian Komunikasi cakap okey Cik Farahi, saya nak banyak-banyak, saya nak portion ni sebab anda dah dapat profit, sila report mengadu kepada saya lah ataupun the team. So kita memang tak ada dalam kita punya mana-mana ni boleh minta profit daripada ni lah. So profit is all yours. Okay, Farah tanya juga. So meaning kita kena attach dengan event organizer di sekurang-kurangnya di 5 negeri untuk buat persembahan di event dia orang ke? Kita kena attach. Itu attach tu is between you dengan dia lah. So you tengok balik apa yang kita cover tu. Attach tu bermaksud kalau let's say kita ada bayaran sebenarnya kepada promoter. For example, macam dalam you tengok tu kan, ada satu ni is bayaran kepada promoter lah. So you boleh masukkan include that cost lah. Untuk attach ke tak attach ke is your orang kata how you want to organize your punya event ni. Tapi again is a mobility punya fund. So it's more towards you going there. To organize tu yes, maybe sometimes you nak pergi tour, you kena organize sendiri. Tetapi mungkin kos-kos yang macam melibatkan mungkin ada few cost yang mungkin in between lah. Mungkin dia macam very big apa benda. Tapi you masukkan juga dalam costing tu. Itu je. Yang paling penting you masukkan dalam costing. The total cost dengan dia punya breakdown. So kita tak tahu ada benda tu boleh consider ke tak lah.
Hmm. Tetapi yang paling penting you isi dulu yang memang our requirement. Itu yang paling penting lah bagi kami. Hmm. Okay. Kita move on to next question. Daripada Masha, MW Mega Production, dia tanya, 5 lokasi dalam satu negara boleh ke? 5 lokasi dalam satu negara. Okey, ni saya assume antarabangsa lah. So Hmm. boleh tuan. 5 lokasi dalam satu masa dalam satu negara antarabangsa boleh. Tak ada masalah. Let's say for example, contohnya anda pergi ke Indonesia, so anda pergi Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, pun kita consider sebagai 5 lokasi. So kita tak adalah cakap 5 negara ataupun 5 spesifikkan 5 negeri atau something like that. Kita cakap 5 lokasi. Maknanya kalau anda pergi Indonesia, anda pergi main kat Kalimantan je. Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur, Kalimantan Balikpapan, Sarimanda. So benda-benda tu semua kita cover. So different daerah pun kita cover. So janji dia consider as 5 lokasi. Okay. Harap menjawab soalan tu. Kita move on to next question. Dari Abhishek dari Unique Arts. Dia tanya, company baru didaftar, belum cukup 1 tahun. Boleh mohon ke? Sama ni boleh daftar, belum cukup 1 tahun boleh mohon. Okay. So company sebaru sehari pun boleh mohon. Hmm. Okay, so saya nak share dalam kita punya talk, kita tak ada spesifik cakap company kenalah 1 tahun ke apa, tak ada. So kita hanya nak tengok pengalaman. Kalau ikut kita punya garis panduan, anda kalau check, kita nak tengok anda punya pengalaman. Okay, for example contoh lah, ni soalan bocor lah saya bagi. Kalau let's say lah for example anda ada pengalaman sebagai pengurus acara ke, pernah buat production music ke, apa-apa. So anda tak pernah ada sini, dana ni ialah menggalakkan, dana kena kreatif ni sebenarnya kita nak galakkan anda register company sebenarnya. So mungkin selama ni anda dah kerja 20 tahun dalam industri tapi tak pernah ada company. So maknanya this is the time yang kita minta anda register company anda, walaupun mungkin sekarang anda belum ada register company. So esok dah boleh pergi SSM untuk register company. So gunakan portfolio kerja anda tu sebagai portfolio company selama beberapa tahun yang anda punya orang kata apa, sebagai freelancer kan. So Hmm. gunakan orang kata apa, Sebagai that experience. sebagai experience lah. Hmm. Okay. Kita ada soalan daripada Syarul dari Muslim Enterprise. Encik Syarul ada 2 soalan. Soalan pertama dia, penjelasan malam ni sewaan PA sistem cover di luar negara. Ada syarikat terima dana ni, SST menyatakan tidak cover. Yang mana satu tu syarikat? Penjelasan malam ni daripada Syarul, Muslim Enterprise. uh, Lain sekali ulang soalan dia, sorry. Penjelasan malam ni mengatakan sewaan PS sistem cover di luar negara. Ada syarikat terima dana ni, SST menyatakan tidak cover. Okay, so again saya cakap ini bukan keputusan kami. So ini bukan keputusan MyCV. So itu yang cakap ada benda mengikut keperluan semasa dan juga keputusan daripada pelulus. So mungkin kalau anda rasa ada yang mungkin anda perlu penjelasan, mungkin itu in the separate forum lah. Mungkin anda boleh send separate email kalau anda dah dapat SST. Mungkin anda rasa macam perlu cover, dan anda mungkin boleh tulis email kepada kami atau contact kami separately. Tapi just kita memang kalau ikutkan dalam tahun memang cover, tapi kalau let's say di mata kelulusan nanti mungkin dia tengok ada lagi benda penting yang kena cover. So for example, kalau terlampau banyak, so kita pun kena balance kan. So anda kena lihat mana yang lebih kepentingan untuk anda lah. So mungkin kadang-kadang barang tu mungkin tak perlu pun. So mungkin kena lebihkan kepada artis. So itu mungkin dengan anda perlu plan kan betul-betul mana yang untuk penting untuk anda untuk cover lah. So kadang-kadang mungkin kita cakap tak, tapi again bukan saya yang tentukan ataupun my CV yang tentukan ya. So saya ulang balik, bukan kami yang tentukan apa yang di cover, cuma kita mengharapkan anda bila submit tu mengikut orang kata requirement. So sebagai contoh, saya rasa yang dapat SST ni bila submit memang ikut requirement. So sebab kita terima sebab you ikut the requirement. So kita pun cakap so sebab tu kita submit. Kalau dah submit dah dapat SST ni, kebiasaannya memang basic material tu di my CV kita terima. Tapi bila pergi ke kelulusan,
Lulusan akan tengok semua, akan detail out, dia buat due diligence, ada orang dalam tu dan memang daripada industri, dia orang akan bagi komen-komen dengan mengatakan okey, pentingnya mungkin kat sini lebih cover, yang tu mungkin tak perlu cover, yang ni tak perlu cover. So my CV akan ambil kelulusan itu saja. So saya mengharapkan di sini jangan mengharapkan jangan salahkan kami lah, di My Kreatif ataupun kalau let's say mungkin ada ketidakpuasan, ketidakpuas hatian dalam dari segi orang kata you punya apa yang diluluskan, mungkin anda boleh berhubungan kami. So mungkin tulis a proper surat. Saya mengharapkan anda tulis a proper surat, explain, justify sebaik-baiknya kenapa perlu cover benda-benda serta benda lah. So kita mengharapkan a proper channel lah. So ada apa-apa persoalan apa semua, sila ajukan terus kepada kami. So saya mengharapkan kita mendapat, sebab ada sometimes kita punya communication tu breakdown sebab mungkin anda pergi ke mungkin tempat lain untuk orang kata membuat justification tu. Mungkin anda bercerita dengan orang tapi mungkin orang tertentu tu mungkin tak ada, orang kata tak ada detailing tu, tak ada apa kan. So saya mengharapkan apa-apa communication, nak justification ke, nak perlukan pengesahan ke balik, ataupun anda ada orang kata perlukan ni, sila kembali kepada kami lah. So email kepada kami, tulis surat proper with justification, dengan justifikasi yang baik, kita akan bawa hasrat anda kepada kelulusan. So again saya nak ulang balik, kami di MyCV, kalau saya ni Nazmi dan juga moderator saya Adila pun tak ada kuasa untuk meluluskan apa-apa. So saya nak ni lah, sebab sometimes ada yang tanya kenapa MyCV tak luluskan apa. Okay, so bukan saya, MyCV tak luluskan. So yang luluskan kita ada jawatan kuasa. So dalam ni pun memang semua jawatan kuasa yang tentukan. So saya harapkan siapa yang dah dapat SST, ada yang rasa tak puas hati ke apa yang ni, sila ajukan soalan tu in the different platform, which is our email ataupun contact kami lah untuk lebih penjelasan. Ya. Direct kepada My Kreatif untuk Betul. dapat jawapan. Encik Musi, Encik Syarul pun ada tanya satu lagi soalan. Adakah 10 orang dibayar sebagai artis jika mereka tu memang artis? Okay, 10 orang ni yang involved, dia tak perlulah jadi artis ke, tapi dia involved in the project. So kalau anda bawa 10 artis lah, nama artis ni yang 10 ni ada dah dalam anda punya, orang kata apa, dalam punya anda punya borang permohonan tu. So mesti ada 10 nama ni lah. Dan position dia sebagai apa. Kalau dia artis, sebagai artis lah. So kita cover siapa yang anda akan bawa nanti, yang anda propose untuk bawa. So myself for example, tetapi yang berkaitan sahaja dengan dalam event ni lah, dalam projek anda. So saya mengharapkan anda janganlah bawa orang yang tak berkaitan. Let's say for example, anda bawa isteri anda jalan-jalan ataupun suami anda jalan-jalan, tapi padahal dia tak ada kena-mengena pun dengan event tu lah, dengan projek tu. So maybe anda pilih siapa yang anda nak bawa. For example, kru ke apa. So kita tertakluk kepada anda, siapa yang anda nak bawa lah. So tulis nama dan position siapa yang anda nak bawa tu nanti. Betul. Jawatan untuk yang kita nak bawa tour tu adalah jelas. Apa jawatan dalam projek. Betul. Okay. Clear kan? Jelas. Okey, ini kita soalan yang terakhir dari Iwas. Tadi Iwas ada tanya, tapi dia cakap maaf soalan saya masih belum dijawab. Okey, balik pada soalan pertama dia. Kalau saya ada satu kolaborasi di satu negara dan hanya 2-3 negara lain, tapi tiada kolaborasi. Jadi jumlah negara hanya 4. Bolehkah saya mohon dana ini? Soalan kedua dia, fee fotografer, videografer boleh cover ke? Okay, so nombor satu, kalau saya ada satu kolaborasi di satu negara, okay, so consider that is satu application lah, satu lokasi lah. Ya? So kita cover satu lokasi tu sebab dia dah ada bukti kolaborasi dengan satu negara tu, dan hanya 2-3 negara lain, tapi okay, so yang tak ada kolaborasi ni kita tak consider lah. Dia sebenarnya sini tuan, you kena buktikan dalam surat you tu ada tulis okay, for example you nak buat kolaborasi, ada artis di luar negara, di contoh Indonesia panggil anda
untuk berkolaborasi buat album. So so kita akan cover you macam let's say for example dia nak record lagu dia tapi dia nak anda nyanyi juga featuring artis lah. So kita akan cover you sebagai featuring artis tu pergi kepada tempat tu recording you bagi tahu. Okay, recording berapa lama apa semua, buktikan kepada kami sebanyak beberapa hari. So dalam perjalanan anda record tu kita akan cover lah. Eh? So let's say dalam anda dalam 2-3 negara tapi tak ada pun mention dalam surat jemputan ke apa anda dijemput anda dijemput pergi kepada 2-3 negara yang lain ni, so kalau tak ada dalam surat jemputan kita tak consider. Whichever yang tak ada surat jemputan, so kita tak consider. For example, kalau let's say anda ada kolaborasi dengan artis Indonesia, so kita consider satu. Tapi dalam masa sama, anda ada juga kolaborasi dengan artis Singapura, kita consider lagi satu. Tetapi bila anda nak juga pergi, let's say for example, anda nak juga nak pergi Filipina, contoh. Tetapi tak ada apa-apa pembuktian di situ. Surat jemputan tak ada, apa semua. Tapi anda nak pergi. So kita tak cover lah. So mesti ada pembuktian. Even kalau anda nak pergi tour sendiri pun, mesti ada promoter yang akan hantar, the list of days, the list of states atau the list of location yang anda dipanggil untuk perform lah. So so itu maksud ni lah. So as long as ada surat jemputan yang clear mengatakan anda dijemput. So nombor dua ialah fee fotografer, videografer boleh cover tak? Okay, so macam saya cakap tadi, siapa-siapa yang anda rasa perlu pergi, anda listkan dalam anda punya permohonan. Detail out siapa dia ni, maknanya videographer ke, dia sebagai fotografer ke, ataupun siapa-siapa. So anda list down kan position dia, jawatan dia, clearkan dia sebagai apa. So kita mereka akan terimalah siapa yang 10 orang yang insan terpilih ni akan pergi. So kita akan cover insan terpilih 10 orang ni, regardless of their positions. Okey, terima kasih Nazmi untuk soalan-soalan yang Nazmi dah jawab. Sekarang setelah kami menjawab soalan-soalan anda, kami ingin menjalankan satu sesi ringkas berkenaan cara untuk membuat permohonan. Okey, sesi ini akan memberi panduan langkah demi langkah tentang cara memohon dana melalui platform dalam talian kami yang dikenali sebagai Loans and Grants Management System, LGMS. Pasukan teknikal, mohon paparkan laman web kami di skrin. Okey, sila ambil maklum. Untuk pengalaman yang lebih baik semasa membuat permohonan melalui sistem LGMS, kami menyarankan anda menggunakan Google Chrome sebagai pelayar web. Okey, kita pergi ke www.mycreative.com.my/grants. Okay, and then boleh pergi ke funding. Oh, okay, betul. Okay, kalau tengok kat sini, kita ada dua dana yang tengah open untuk application. Skim Dana Padanan, My Creative Ventures dan juga Dana Kandungan Kreatif. So, untuk DPPA dan DPPD, dia di bawah Dana Kandungan Kreatif, Industri Music. Okay, ni kita boleh tengok semua kat sini. Okay, mungkin boleh tunjuk mana nak baca tu. Okay, garis panduan tu. Okay, apa yang Cik Nazmi dah explain malam ni, semua benda stated dah dalam tu. So, kalau still tak faham, boleh baca every page. Still tak faham juga, boleh juga email kami di kk@mycreative.com.my. Okay, tu tengok tu. Sekarang, okay, nak apply. Contoh, kita pergi dekat Dana Pemasaran dan Promosi Antarabangsa, tekan dekat poster tu. Okay, bila kita tekan kat poster ni, kita boleh pergi dekat button permohonan kini dibuka. It will lead us to yang sistem I cakap tadi, Loan and Grant Management System. Okay, kat sini, ini adalah a new system yang kita baru develop and baru pakai this year. So, untuk semua our new applicant, you kena register dulu dekat bahagian sign up. And then registration. Okay, kat sini boleh pilih daftar untuk ID jenis company, SSM ke, syarikat atau organisasi.
Okay, register dekat situ. Nanti akan dibawa um, perlu isi untuk all the company's information dan submit registration. Nanti dia akan verify in email. So dekat dalam email next tu nanti akan tunjuk you guys boleh log into the system and apply for any dana. Contoh untuk dana malam ni adalah dana pemasaran dan promosi antarabangsa dan juga dana pemasaran dan promosi domestik. Okey, kami juga ingin mengingatkan agar tidak membuat permohonan pada saat-saat akhir atas beberapa sebab penting. Yang pertama, jumlah trafik yang tinggi boleh menyebabkan sistem menjadi perlahan atau mengalami gangguan. Oleh itu, rancang jadual permohonan anda dengan baik. Juga terdapat beberapa dokumen yang perlu disediakan daripada pihak anda sebelum permohonan boleh dihantar sepenuhnya. Maka pastikan anda mempunyai masa yang mencukupi untuk menyediakan semua dokumen tersebut. Baiklah, kini kita sudah tiba di penghujung acara. Sekali lagi, jutaan terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Kami berharap sesi pada hari ini telah memberi pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana DPPA dan DPPD berfungsi dan bagaimana ia dapat menyokong projek anda. Suka juga saya ingatkan, kita masih ada berbaki satu lagi program yang akan diadakan pada waktu yang sama. Berlainan hari esok pada 28 hari bulan iaitu untuk skim dana padanan atau dikenali sebagai matching grants. Bagi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dana ini boleh mendaftar melalui link Google Form yang diberikan. QR juga boleh disediakan seperti di dalam poster. Kalau tak ada dekat skrin, mungkin poster boleh tengok dekat our social media. Kat situ akan ada QR untuk you guys boleh scan dan tangkap gambar dan daftar melalui QR selepas ini. Kami mengucapkan selamat maju jaya dalam permohonan anda sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam.